Tahukah anda 8 dosa yang membuat pahala habis di akhirat? 1. Syirik. Al-Quran Az-Zumar ayat 65. 2. Murtad. Al-Quran Al-Baqarah ayat 217. 3. Riya. Al-Quran Al-Baqarah ayat 264. 4. Ghibah. Hadis riwayat Bukhari nombor 2449. 5. Mengungkit kebaikan. Al-Quran Al-Baqarah ayat 264. 6. Pelihara anjing di rumah. Hadis riwayat Muslim nombor 23. 7. Meninggalkan solat asar. Hadis riwayat Bukhari nombor 594. 8. Bermaksiat ketika sepi. Hadis riwayat Ibnu Majah nombor 4245. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk menjauhi semua larangan ini.